Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Hazim Fahmi bin Muhammad Ghaffar. Saya akan memberikan sedikit perkongsian ciptaan inovasi bercirikan AI. Drone, pen plotter kreatif untuk aplikasi seni visual. Kita lihat berkaitan pengenalan. 1. Membawa seni visual ke dimensi baharu menggabungkan teknologi otomasi dan keindahan seni lukis. Kedua ialah menghasilkan lukisan seni digital secara fizikal, termasuk potret, ilustrasi, corak geometrik dan pelbagai seni visual lain. Membangunkan sistem yang dapat menghasilkan lukisan seni berdasarkan imej digital seperti potret, kartun, corak dan lain-lain. Objektif ciptaan drone ialah: pertama, menawarkan platform mesra pengguna bagi pemilihan imej dan pen jenis untuk dihasilkan sebagai lukisan. Kedua, memperkenalkan teknologi otomasi dalam penghasilan seni visual. Yang terakhir, menjadikan idea inovasi sebagai sumber produk keusahawanan. Metod yang digunakan konsep kitaran yang melibatkan 5 item. 1. Perbincangan. Kedua, kajian. Ketiga, pembangunan. 4 ialah implementasi. Dan yang terakhir 5 iaitu ulasan. Dalam gambar rajah blok mikro pengawal Arduino Uno, Atmega 328 digunakan untuk tujuan mengawal dan memberi arah kepada motor stapler untuk melukis imej dan juga menyediakan keputusan atas bawah pen kepada motor servo. Litar pemacu ken digunakan untuk menyediakan yang mencukupi voltan kepada motor stapler. Video ini menunjukkan hasil yang menarik. Setiap part pemegang pen dihasilkan menggunakan mesin 3D. Untuk menghasilkan seni lukisan poligraf seperti ini hanya memerlukan 40 minit sahaja. Aspek seni ditekankan ialah seni titik garisan. Motor stapler untuk pergerakan XY dalam rangka CNC. Servo pula ialah untuk mengangkat dan menurunkan pen semasa proses melukis. Kita lihat pula pada rangka CNC, struktur fizikal untuk menampung semua komponen. Akhir sekali, ini adalah sebahagian hasil mesin drone. Drone telah melalui ujian pengesahan pakar. Fasa ini, pakar adalah terdiri 6 guru pendidikan seni visual dan 4 buah sekolah sekitar jempol. Statistik data ini secara keseluruhannya mendapat maklum balas markah yang positif. Kesimpulan hasil kajian inovasi ini ialah peranti yang berguna dalam bidang grafik, lattes dan imej B. Kedua, antara muka pengguna grafik untuk menjadikan lebih mesra pengguna. Terakhir, kita dapat lihat permintaan tinggi terutamanya untuk pemberian cenderahati majlis korporat. Sekian, perkongsian inovatif drone. Terima kasih dan majulah TVET untuk negara.